Ni pokok IOI. Saya dah cantumkan dengan apa nama? Ni dah 2 kali cantum kali kedua baru jadi. Yang ni saya cantum dengan durian tembaga. Maka durian tembaga dah ada tunas halus. So bila dah naik ni, kita nak bagi dia naik, yang ni kita kena buang lah sikit-sikit supaya dia tidak apa nama, kita tak buang sekaligus banyak-banyak, buang sikit-sikit je untuk mengekalkan keupayaan proses fotosintesis. Okey. Pokok ni tuan-tuan, kalau tengok kuning ni menandakan salah satu daripadanya ialah dia terlebih air ni. So lepas ni kita nak kena buat longkang sini, besar sikit longkang, bagi air dia terus bawah. Belah sana memang air bertakung je, belah bawah dekat tepi pagar tu. Okey, yang ni kita nak ni dah naik, dah ada tunas. Okey, yang atas pun kita potong. Okey, bagi pengudaraan dan pencahayaan supaya yang bawah boleh terus bertambah. Okey, insyaAllah mudah-mudahan yang bawah tu terus naik. Alright.